warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kehidupan bermasyarakat, terdapat norma, nilai dan peraturan sosial yang menjadi panduan tingkah laku individu. Namun, tidak semua individu mematuhi norma tersebut dan keadaan ini dikenali sebagai social deviance atau penyelewengan sosial. Seperti vandalisme dan tingkah laku agresif yang dilakukan oleh remaja. Perspektif, penyelewengan sosial bukan hanya bersifat negatif, malah mempunyai fungsi tertentu dalam masyarakat. Antaranya menentukan sempadan antara tingkah laku yang betul dan salah, seterusnya mengukuhkan norma dan nilai sosial. Sebagai contoh, apabila masyarakat menolak sesuatu tingkah laku menyimpang, ia secara tidak langsung menguatkan kesedaran tentang peraturan sosial yang perlu dipatuhi oleh masyarakat. Untuk labeling teori menekankan bahawa seseorang menjadi penyeleweng bukan semata-mata kerana perbuatannya, tetapi kerana label yang diberikan oleh masyarakat. Tingkah laku beliau yang diviralkan di media sosial kerana mengabaikan anaknya telah menyebabkan beliau dilabel sebagai individu yang bermasalah dan menyimpang. Akibat daripada pelabelan ini, identiti Anet dibentuk berdasarkan persepsi masyarakat. Seterusnya, tekanan sosial dan stigma meningkat dan risiko untuk individu terus terlibat dalam tingkah laku menyimpang menjadi lebih tinggi. Ini menunjukkan bagaimana reaksi sosial dan pelabelan boleh mempengaruhi tingkah laku seseorang. Dari segi social teori, penyelewengan sosial dilihat sebagai ancaman kepada ketenteraman dan keselamatan masyarakat. Dalam kes Anet, tingkah laku beliau yang meninggalkan anak di luar restoran dianggap sebagai pengabaian anak dan mencabar norma sosial yang telah dipatuhi oleh masyarakat di negara tersebut. Seterusnya, kes ini menyebabkan masyarakat bertindak dengan kecaman, hukuman sosial dan pengasingan. Reaksi ini juga berpunca daripada ketakutan bahawa tingkah laku tersebut akan mempengaruhi orang lain. Oleh itu, social trait theory ini menjelaskan mengapa masyarakat sering bertindak tegas terhadap individu yang dianggap membawa ancaman sosial. Sebagai penutup, jelas bahawa tingkah laku menyimpang tidak boleh dinilai secara hitam putih. Setiap kes perlulah difahami dalam konteks sosial, persekitaran dan reaksi masyarakat terhadap individu tersebut. Sebagai masyarakat, kita bukan sahaja berperanan menegakkan norma sosial, tetapi juga perlu bersikap empati, berpendidikan dan adil dalam menangani isu penyelewengan. Pendekatan yang seimbang antara kawalan sosial dan sokongan sosial amat penting bagi memastikan kesejahteraan individu serta keharmonian masyarakat dapat dikekalkan. Sekian, terima kasih.